makan apa tu? Kau sambal belacan dah kata nak makan sambal belacan. Alah, dah. Ni abang mau ada balik. Satu produk sambal. Hah? Abang buat balik sambal ke apa, be? Okey, sayang, ni daripada Santapan Mayang ni sayang. Santapan Mayang ni dia ada buat sambal belacan goreng. Lepas tu dia ada buat sambal belacan, 3 jenis kepedasan dia bagi kita. Untuk biasa-biasa ada, untuk yang pedas biasa ada, dan untuk yang pedas sangat pun ada. Jadi saya tak ada tumbuk-tumbuk lah, kita ambil orang ni sebab dia ada buat affiliate lah ni. Lepas tu dia buat untuk packaging pun ada yang tengok yang. Tengok yang. Dia tak ada tumbuk-tumbuk dah ada ni. Oh, sebenarnya lepas ni tak ada tumbuk sambal dah. Philip pun boleh buat? Boleh. Bijak. Okey, jap. Jap. Stop. Tunggu dulu. Okey, Santapan Maya lah ni dengan Haikal Santapan Maya ada buat produk terbaru iaitu bersih sambal dah. Sambal kita ada sambal belacan goreng, lepas tu sambal belacan dengan 3 jenis kepedasan. Kurang pedas dan sangat pedas. Lepas tu kita ada buat untuk packaging untuk orang travel dah. Boleh try. Dan kita ada lagi satu pengumuman. Okey, siapa-siapa nak join kita untuk affiliate kat luar sana, nak terap produk kita, boleh request free sample. Okey. Kita fly together. Let's go! Odoi sayang, kau mau saya sikut tu Gunung Kinabalu sama Sungai Pagalan.